begitulah caranya NCAP buat ujian. Alright, ini adalah model Lepas L8 yang akan dijangka masuk Malaysia awal tahun 2026. Dan tadi dia buat test rollover. Okey, dan kalau kita tengok sini memang remuk habis. Tapi apa yang best, kawasan ni, kawasan rigid ni yang membantu untuk melindungi pemandu, penumpang dan juga kanak-kanak selamat. Dan paling penting untuk NCAP adalah apabila berlaku kemalangan, orang yang datang menyelamat tu boleh datang selamat dan pintu boleh lagi dibuka. Okey, model ni dah melalui ujian pelanggaran. Kalau kita tengok depan ni memang remuk habis, dah memang macam tak harapan. Kalau kita nak tahu, kereta ni dia akan bagi beberapa bahagian. Dia ada crumple zone, dia ada kawasan bok penumpang dan juga crumple zone bahagian belakang. Tapi kalau kita bahagian dalam, okey, NCAP dia penting untuk dewasa, kanak-kanak, juga untuk penyelamat yang nak datang membantu. Okey, contohnya walaupun dia dah remuk teruk tapi pintu dia masih lagi dibuka. Okey, dan dashboard dia tak kena kat pemandu dan semua airbag berfungsi dengan baik. Okey, so mudahlah penyelamat untuk nak selamatkan orang dan juga kanak-kanak dalam keadaan terkawal. So kalau anda nak beli kereta, pastikan NCAP tu dia tinggi. Okey, dan kalau kereta tu dah 10 tahun, NCAP dia tinggi, tak mestinya tahun sekarang ni sama tinggi. Sebab semakin lama semakin sistem keselamatan bertambah baik. Okey, ingat, nyawa tak nak jual. Kereta kalau rosak boleh beli lain.